Pembantu rumah, okey, yang sudah masuk majikan tetapi kerjanya orang benar, okey, ibu akan hantar kamu pulang ke Indonesia. Ini first time dalam sejarah agensi saya. Okey, ceritanya begini. Okey, pembantu rumah ni dah masuk majikan beberapa bulan lah, dah bekerja di rumah majikan. Okey, majikan pula hendak memberi dia off day. Okey, off day tu maknanya setiap hari minggu off lah. Jadi gajinya 1,500 lah. Jadi bila setiap hari Ahad off ni, okey, majikan dia pula jadi kuli dia, pergi hantar dia pergi belanja lah, pergi jumpa kawan-kawan dia dekat Lotus. Okay, bila dah selalu keluar tu setiap hari Minggu, okey, majikan ada rasa yang tidak kena lah. Okey, jadi dia pun mulalah buat aduan kepada agensi. Okey, aduan demi aduan. Okey, jadi kita pun buat siasatan. Akhirnya mengambil keputusan untuk balik. Antara aduan yang agensi terima ialah menular di waktu kerja. Okey, majikan selalu jugalah view CCTV. Okey, majikan boleh tengok waktu majikan tak ada rumah, dia bersenang-senangan, okey, dalam rumah, relax, baring. Jadi bila dia dengar saja enjin kereta majikan balik, dia pun pura-pura cari kerja. Time tu lah dia nak menyapu, dia nak lap tingkap, dia nak pungut sampah, dia nak angkat baby, nak dokong baby. Masa tu lah dia nak buat semua. Dia lah manusia yang paling sibuk sekali. Lagi satu, dia ni suka berTikTok. Okay, dia akan berTikTok ataupun buat konten di rumah majikan sama ada dengan bayi, okay, di tempat-tempat privasi majikan, di mana kebanyakan majikan tak suka bila perkara ni berlaku. Okay, so yang paling serius sekali yang majikan hendak menghantar pulang berlaku kecederaan kepada bayi di waktu bekerja lah. Maksudnya bila ada orang datang, dia tinggalkan bayi tu, lepas tu bayi tu jatuh, so kepala bengkak, budak tu pun menangis. Okey, pengajaran yang kita boleh ambil di sini, okey, untuk pembantu rumah yang telah masuk dan telah mendapat majikan, kerjalah elok-elok ya, sebab kita pun boleh tengok ramai pembantu rumah yang hendak datang ke Malaysia, sebab Malaysia ni satu-satu negara yang bila kamu masuk bekerja di rumah majikan, kamu terus dapat gaji. Okey, atas peluang ini, okey, you all semua kerja elok-elok, jangan bagi masalah pada agensi dan jangan bagi masalah pada semua orang. Okey, pada majikan-majikan juga ya, janganlah letakkan 100% kepercayaan kepada pembantu rumah ya. Kalau boleh, kena kawal lah sikit, kena kawal, janganlah kita pula yang menghantar dia bercuti setiap hari Minggu. Okey, pergi hantar dia, lepas tu petang dia dah jumpa kawan-kawan dia.